Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Amma ba'du. Apa khabar anak-anak, adik-adik, kakak-kakak dan abang-abang di luar sana? Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam siri soal jawab remeh-temeh tentang nikah kahwin, tetapi kita malu hendak bertanya. Untuk episod kali ini, kita akan lihat persoalan-persoalan berkenaan dengan poligami. Baik, kita lihat soalan ke-134. Ramai kaum wanita tak suka poligami. Tapi kenapa Islam membenarkannya? Jawapan, ialah walaupun madu itu manis, tetapi madu yang ini masam dan pahit, bahkan beracun pula. Poligami adalah perkahwinan seorang lelaki dengan dua wanita atau lebih pada satu masa. Ini bermakna seorang lelaki beristeri dua. Islam membenarkan poligami kerana ada hikmah dan kebaikan yang tertentu. Pada masa yang sama, poligami juga mengandungi bahaya dan mudarat. Poligami ini telah dibenarkan dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa sulasa wa ruba'. Maksudnya, maka jika kamu takut tidak berlaku adil pada anak-anak yatim, maka kahwinilah mana-mana wanita, 2 atau 3 atau 4. Surah An-Nisa ayat ketiga. Kaum Adam kalau bercakap bab ini mesti seronok. Kaum Hawa pula biasanya mesti tarik muka masam. Soalan ke-135. Dulu-dulu adakah poligami ini? Jawapan, poligami telah wujud sebelum datang Islam. Banyak bangsa dan golongan manusia ketika itu mengamalkan poligami. Bangsa Ibrani dan Arab misalnya mempunyai berpuluh-puluh orang isteri. Tetapi apabila datang agama Islam, maka cara poligami yang diamalkan oleh bangsa Ibrani dan Arab itu diharamkan oleh Islam. Kerana didapati cara poligami mereka itu adalah suatu penindasan dan kezaliman terhadap kaum perempuan yang lemah. Dalam hal yang demikian, Islam mengharuskan poligami dengan syarat-syarat yang tertentu. Soalan ke-136. Kawan saya itu sangat anti pasal poligami. Pantang orang sebut poligami, pasti dia akan melenting. Bolehkah kita menentang poligami? Jawapan, poligami telah dibenarkan oleh Islam dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Menentang poligami seolah-olah menentang hukum Allah. Pendirian yang sederhana adalah menerima poligami sebagai suatu hukum Islam. Pada masa yang sama, menentang pelaksanaan poligami yang bersikap tidak adil dan zalim. Ini bermakna menerima secara keseluruhan, al-kulli, dan menentang secara sebahagiannya, juz'i. Ini sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Baginda berpoligami bagi membela nasib wanita yang terbiar dan mengembangkan ajaran Islam. Pada zaman sebelum Islam, kedudukan wanita adalah hina. Sedikit demi sedikit, Islam menaikkan taraf wanita. Pada kes tertentu, Nabi SAW tidak membenarkan poligami. Apabila ada orang yang ingin mengahwinkan Ali bin Abu Talib, Nabi sendiri tidak membenarkan. Ini berkemungkinan kerana akan menyebabkan Fatimah, anak Nabi, bersedih. Riwayat sebuah hadis yang maksudnya, sesungguhnya Bani Hisham bin Mughirah ingin mengahwinkan anak perempuan mereka dengan Ali. Maka aku tidak izinkan. Kemudian aku tidak izinkan. Melainkan jika Ali menceraikan anakku Fatimah dan dia berkahwin akan anak mereka. Riwayat Al-Bukhari nombor 4932. Sebagaimana nikah mempunyai keadaan wajib, sunat, harus dan sebagainya, maka poligami juga demikian. Hukum poligami. Wajib jika lelaki tersebut perlu kepada isteri yang lain seperti isteri pertama tidak mampu melayan lagi, sakit dan mandul. Dalam kes mandul, wajar dipastikan dulu siapakah yang mandul, suami atau isteri. Dia juga mesti ada sangkaan yang kuat bahawa dia mampu berlaku adil.
Makruh jika hanya sekadar untuk berseronok sahaja dan ragu-ragu sama ada mampu berlaku adil atau tidak. Dan haram jika kuat sangkaan lelaki bahawa dia tidak mampu berlaku adil mungkin kerana faktor kemiskinan atau kelemahannya. Dalam hal ini, poligami akan membawa bahaya dan mudarat. Sedangkan dalam Islam, tidak ada mudarat dan tidak memudaratkan orang lain. La darara wala dirara. Oleh itu, penggubalan undang-undang yang bertujuan mengawal poligami agar berlaku dengan adil adalah baik. Soalan ke-137. Kenapa adil menjadi syarat utama kalau orang hendak berpoligami? Jawapan. Konsep adil telah ditekankan dan difokuskan oleh Al-Quran sendiri. Firman Allah. Maksudnya, maka jika kamu takut dan khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kahwinlah seorang wanita sahaja atau hamba sahaya. Itu adalah lebih hampir untuk tidak cenderung dan zalim. Surah An-Nisa ayat 3. Tetapi orang yang sibuk nak poligami tak baca dan fahami betul-betul ayat ini. Memang lumrah manusia yang sentiasa dipengaruhi oleh nafsu dan syaitan. Kebanyakan mereka hanya baca separuh ayat sahaja. Mereka membaca ayat 3 daripada surah An-Nisa yang membenarkan poligami, tetapi mereka tidak memahami betul-betul roh agama yang lebih mementingkan keadilan. Oleh itu, ayat tersebut hendaklah dibaca secara keseluruhan. Di samping itu, hendaklah juga dilihat penerangan hadis dan sunnah Nabi dalam masalah poligami. Islam ini boleh diumpamakan sebagai farmasi yang menyediakan pelbagai jenis ubat. Jika ada yang menyalahgunakan ubat tersebut, itu bukan salah farmasi, tetapi salah orang yang menguruskan farmasi itu. Begitu juga Islam. Hukum Islam adalah baik dan lengkap. Ketidakadilan dalam poligami bukan salah Islam, tetapi salah segelintir umat Islam. Soalan ke-138. Bagaimanakah bentuk keadilan yang dikatakan menjadi syarat poligami itu? Jawapan. Keadilan yang dituntut oleh Islam ialah keadilan dalam nafkah perbelanjaan sara hidup, tempat tinggal, pakaian, giliran bermalam, pergaulan yang baik dan pelaksanaan tanggungjawab suami isteri dengan baik. Perkara-perkara ini adalah perkara yang mampu dilakukan oleh manusia sebagai suami mengikut tabiat manusia. Adapun keadilan dalam masalah kasih sayang serta kecenderungan hati, perkara ini tidaklah dituntut. Kemungkinan inilah maksud firman Allah. Maksudnya, dan kamu tidak akan mampu berlaku adil antara isteri-isteri kamu walaupun kamu cuba sedaya upaya. Oleh itu, maka janganlah cenderung dan meninggalkan isteri yang lain seorang diri seolah-olah dia tergantung. Surah An-Nisa ayat 129. Sebab itu diriwayatkan bahawa orang yang cenderung dan tidak berlaku adil akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bahu sengit sebelah. Soalan 139. Bagaimana pandangan Islam kalau seseorang lelaki itu merasa dirinya tidak sanggup melakukan keadilan kepada beberapa orang isterinya? Bolehkah dia berpoligami? Jawapan. Sekiranya seseorang itu telah awal-awal lagi merasa dirinya tidak sanggup melakukan keadilan kepada isteri-isterinya, dia tidak layak untuk berpoligami dan tidak harus melakukan poligami kerana keharusan berpoligami itu bukanlah secara mutlak tetapi ia diikat dengan syarat keadilan. Jika seseorang tadi merasa khawatir dirinya tidak boleh berlaku adil antara beberapa orang isteri-isterinya, janganlah berpoligami tetapi hendaklah monogami. Inilah yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya yang bermaksud, jika kamu takut dan khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kahwinlah seorang wanita sahaja. Surah An-Nisa ayat 3. Soalan 141. Apakah hukuman kepada suami yang tidak berlaku adil? Jawapan. Macam ini baru orang lelaki tahu langit tinggi atau rendah. Islam itu adil. Setiap kesalahan mesti ada hukumannya. Menurut pandangan Islam, seorang lelaki yang telah mengetahui dirinya tidak dapat berlaku adil kepada isteri-isterinya tetapi ia meneruskan juga berpoligami, bererti dia telah sengaja melanggar syarat-syarat yang mengharuskan berpoligami dan dia telah melakukan satu kesalahan yang besar dan patut dikutuk. Seseorang yang berpoligami sedangkan ia tahu dirinya tidak sanggup melakukan keadilan, seolah-olah ia melakukan penindasan dan kezaliman terhadap perempuan-perempuan yang semula jadinya bersifat lemah. Perbuatan seperti ini adalah haram
dan akan menerima azab siksa di hari akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lilladzina zalamu min azabi yaumin alim. Maksudnya, neraka wail, yakni kecelakaan dan kebinasaan bagi orang-orang yang zalim itu daripada azab siksa yang tidak terperi sakitnya pada hari kiamat. Surah Az-Zukhruf ayat 65. Ini telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, sesiapa yang mempunyai dua orang isteri, maka ia cenderung kepada salah seorang daripada kedua isterinya dan tidak cenderung kepada seorang lagi pada hari kiamat. Ia berjalan dalam keadaan padanya condong sebelah. Riwayat Abu Daud nombor 2133. Soalan ke-141. Selain daripada syarat keadilan, adakah syarat-syarat yang lain lagi untuk mengharuskan seseorang lelaki itu berpoligami? Jawapan, ya. Selain daripada syarat keadilan, seorang lelaki yang hendak berpoligami itu disyaratkan sanggup memberi nafkah zahir kepada semua isterinya mengikut kadar kemampuannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya orang-orang yang mampu hendaklah memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah daripada yang diberikan Allah kepadanya sekadar yang mampu. Surah At-Talaq ayat 7. Dalam hubungan ini, seseorang lelaki yang hendak berpoligami itu janganlah hanya memperhitungkan soal kemampuan batinnya sahaja, tetapi kemampuan zahir hendaklah juga diambil kira. Soalan ke-142. Saya amati syarat untuk berpoligami ini sangat ketat. Tidakkah ini merupakan suatu simbolik bagi melarang poligami? Jawapannya, syarat-syarat ketat yang dikenakan kepada lelaki yang hendak berpoligami bukanlah merupakan sebagai melarang berpoligami, tetapi adalah untuk menjaga ketenteraman rumah tangga agar tidak berlaku penindasan serta kezaliman daripada kaum lelaki terhadap kaum perempuan yang disifatkan oleh Allah sebagai jenis yang lembut. Dengan ini, jiwa dan perasaannya tidak tersiksa. Anak-anaknya juga tidak terbiar dan tidak liar menghadapi pertumbuhan jasmaniah dan akliyah yang juga dilakukan agar tidak timbul fitnah dan ejekan daripada masyarakat. Dalam Islam, poligami menurut hukum asalnya adalah harus, bukan haram, tetapi keharusannya tidak secara mutlak, bahkan diikat dengan syarat-syarat yang tertentu. Soalan ke-143. Saya dengar ramai sangat yang tak suka dengan poligami ini. Bagaimana kalau masyarakat berpendapat bahawa poligami ini sepatutnya diharamkan? Jawapan, menurut pandangan Islam, poligami tidak boleh diharamkan. Bagi orang-orang yang beriman, janganlah cuba untuk membantah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang telah jelas dalam nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan diubah sesuai mengikut keadaan masa dan tempat. Hukum Allah adalah sunnah Allah, yakni undang-undang peraturan Allah yang tidak menerima perubahan dan tidak boleh ditukar ganti. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnatullahi fil ladzi khalau min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Maksudnya, sunnah Allah iaitu undang-undang dan peraturan Allah yang berlaku kepada orang-orang yang telah lalu, dan engkau tidak sekali-kali akan mendapati sebarang perubahan bagi sunnah Allah itu. Surah Al-Ahzab ayat ke-62. Soalan ke-144. Sekarang ini terdapat individu dan NGO yang berjuang agar poligami diharamkan. Bagaimana itu? Jawapan, menurut pandangan Islam, mereka yang cuba hendak mengharamkan poligami adalah satu sikap yang keterlaluan dan melampaui batas. Mereka ini boleh dianggap sebagai orang yang hendak mengharamkan perkara yang halal, yakni yang harus. Dalam Al-Quran, dengan tegas Allah mengingatkan kepada orang yang beriman dengan firman-Nya, maksudnya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu keterlaluan, yakni melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-Ma'idah ayat 87. Dalam satu hadis diceritakan bahawa Nabi SAW mengharamkan dirinya daripada minum madu kerana mencari keredaan isterinya.
Ada juga riwayat menyatakan bahawa Nabi SAW mengharamkan hubungannya dengan Maria Al-Qibtiyah. Oleh itu, Allah menurunkan satu ayat yang mengecam tindakan Nabi SAW. Maksudnya, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan perkara yang telah Allah halalkan bagi kamu semata-mata mencari keredaan isteri-isteri kamu? Surah At-Tahrim ayat 1. Soalan ke-145. Ada wanita yang meminta lelaki menceraikan isterinya sebagai syarat sebelum mereka berkahwin. Kiranya macam disebut sebagai membina mahligai bahagia atas runtuhan masjid yang lain. Apa hukumnya? Jawapan. Ini maknanya wanita tersebut tak mahu berpoligami. Dia akan pancing dulu lelaki yang tertentu hingga lelaki itu gila bayang. Apabila diajak kahwin, wanita itu buat macam-macam syarat. Lelaki pun biasanya jahat juga. Lelaki akan cerita kepada wanita bahawa perkahwinannya tak bahagia. Sedangkan dah kahwin 5 tahun, anak sudah 5. Maknanya bahagialah tu. Berbalik kepada masalah yang ditanya, hadis ada menegah perbuatan begini. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, tidak harus bagi wanita untuk meminta perceraian saudarinya agar kosong pinggannya. Riwayat Al-Bukhari nombor 4857. Jelas bahawa hadis ini mengharamkan perbuatan seorang wanita yang memburukkan isteri seorang lelaki agar ia diceraikan. Baik, kita lihat sketsa. Kahwinlah jika mampu. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan daripada Al-Qamah radhiyallahu anhu, katanya, aku pernah berjalan-jalan di Mina bersama Abdullah radhiyallahu anhu. Kami bertemu dengan Utsman radhiyallahu anhu yang kemudian menghampiri Abdullah radhiyallahu anhu. Setelah berbincang beberapa ketika, Utsman radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Abu Abdurrahman, mahukah aku jodohkan kamu dengan seorang perempuan muda? Mudah-mudahan perempuan itu akan mengingatkan kembali masa lampaumu yang indah." Mendengar tawaran itu, Abdullah radhiyallahu anhu menjawab, apa yang kamu ucapkan itu adalah sejajar dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Wahai golongan pemuda, sesiapa antara kamu yang telah mempunyai keupayaan, iaitu zahir dan batin, untuk berkahwin, maka hendaklah dia berkahwin. Sesungguhnya, perkahwinan itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Maka sesiapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa kerana puasa itu dapat mengawal, iaitu benteng nafsu. Sahih Muslim. Meraihkan isteri tua di malam pengantin. Hadis Anas radhiyallahu anhu, katanya, aku telah menghadiri majlis kenduri sempena perkahwinan Zainab. Rasulullah SAW telah menghidangkan kepada orang ramai roti dan daging. Rasulullah SAW menyuruh aku menjemput mereka. Apabila mereka selesai makan, Rasulullah SAW bangun lalu beredar dan aku mengekori baginda. Ketika itu aku dapati masih ada 2 orang lelaki sedang asyik berbual dan masih belum keluar. Ketika Rasulullah SAW mula masuk berjumpa dengan isteri-isterinya, baginda mengucapkan salam kepada setiap orang daripada mereka, "Assalamualaikum, apa khabar kamu semua?" Mereka menjawab, "Baik, wahai Rasulullah." Kemudian mereka bertanya, "Bagaimana isterimu?" Rasulullah SAW menjawab, "Baik." Setelah selesai, baginda kembali bersamaku. Ketika sampai di pintu, didapati 2 lelaki itu masih lagi asyik berbual. Apabila keduanya melihat Rasulullah SAW pulang, kedua-duanya bangkit dan keluar dari rumah Rasulullah SAW. Sahih Muslim. Subhanallahu ta'ala a'lam. Sekian saja persoalan-persoalan berkenaan dengan poligami. Semoga ada manfaat bagi kita semua, insya-Allah. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Insya-Allah pada episod yang akan datang kita akan bincangkan tentang soalan-soalan berkenaan dengan nikah misyar. Baik. Sehingga bertemu lagi di lain waktu, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.